Kita berada di Masjid Tongko Makris. Sebulan dah kita gunakan rantai Mentanov. Sproket belakang RM30, sproket depan RM15. Rantai Mentanov 118 lupa lah, 118 ke RM108. Ni dia. Ni dia. Yang menjadi misteri. Tak tahulah rantai ke, sebab penukaran gear ke. Dia ada bunyi krek 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 krek. 2 hari lepas dah hantar dah. Balik semula keadaan anggaran, suruh dia tengok. Aku pun test lah dengan pomen tu. Pomen tu cakap setakat hari ni tak ada orang komplain lah pasal rantai Mentanov ni. Tapi masa aku test dengan pomen tu tak nak pula ada bunyi. Aku bawa dari Seremban ke Bandar Seri Jempol ni, bila ada penukaran gear 2 dengan 3 tu, kita lepas kelas tu dia bunyi lagi. Benda ni betul-betul misteri betul lah. Rasanya nak kena pasang kamera kat situ, nak tahulah bunyi tu daripada mana, dan rantai ke tempat lain. Benda ni betul-betul lah misteri. Misteri krik 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 krik.